Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi. Okey, hari ni cuba kita tengok teknik BBMA. Okey, apabila kita tengok teknik BBMA ni, okey, kita nampak sebenarnya kat sini ada momentum lah ya. Kalau ada momentum di H4, maknanya ia memvalidkan re-entry untuk weekly weekly. Okey, re-entry untuk weekly. Okey, tak apa. Kita tengok pada time frame H1 H1 kita nampak ada MHB kat sini lah ya. MHB kat sini Jadi untuk kita entry, kita tengok time frame M15. Untuk kita entry, untuk confirmation, kita kena pastikan dia ada momentum buy dulu kat sini baru boleh. Mana sekarang ni tak boleh entry lagi lah kalau ikut daripada teknik BBMA. Okey, kalau kita tengok time frame M5 M5, okey, dia dah buat momentum, tetapi untuk dia memvalidkan, dia kena buat momentum juga, momentum buy di time frame M15. Okey, kita tengok reference chemical pula untuk teknik BBMA Okey, untuk reference chemical kalau kita tengok di time frame H4 dia ada buat momentum sebenarnya kat sini, dan H1 dia perlu ada MHB. Dia nampak ada MHB kat situ kan, MHB kat sini. Cuma untuk dia teruskan kenaikan, dia perlu untuk buat momentum. Nampak dia buat momentum by dia terus naik kan. Nampak dia buat momentum, dia naik kan. Tapi sekarang ni dia dah buat momentum sell. Okey, kalau momentum sell ni, dia kena tunggu ni lah untuk dia naik ke apa BB Cuma kalau kita tengok di time frame H4 ni, nampak momentum dia dah berkurangan lah. MHB dia dah berkurangan, macam MHB untuk sell lah. Itu sajalah untuk teknik Petronas Chemical ni. Okay, sama-sama kita observe untuk Petronas Chemical ni. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.